dalam keadaan UMNO ni semakin tua. Macam orang juga bila dia tua ni, dalam keadaan takkan kita nak biarkan dia terus menua. Sama ada kita bagi dia ubat supaya dia sihat balik, ataupun kita kena make upkan dia supaya dia nampak segar. Assalamualaikum. Alhamdulillah hari ini kita bersiaran di Jeprun Duyung dalam podcast Duduk Sembang musim ketiga, episod yang ketiga. Khusus kita datangkan hari ini bukan calang-calang orang, bukan sebarangan orang. Kali ini kita diberi peluang untuk menemu ramah dalam podcast Duduk Sembang YB Helmi Adun Duyung yang cukup dikenali di alam semesta ni, khususnya dalam Melaka dan juga di Malaysia. Tapi sebelum tu, untuk podcast pendengar podcast Duduk Sembang, jangan lupa follow, like dan subscribe podcast Duduk Sembang yang telah memasuki musim ketiga. Dan kali ini podcast Duduk Sembang kita bawakan khas terus ke Jeprun Duyung untuk sama-sama kita bercerita dengan YB Helmi. Tajuk kita hari ini tak lain dan tak bukan adalah berkenaan dengan Hari UMNO. Kita pilih tajuk hari ini YB Helmi dan Kebangkitan UMNO. So YB, soalan pertama saya, kita pun faham YB agak sibuk dengan kekangan waktu, dengan pilihan raya yang just around the corner kan. Walaupun saya sebenarnya selain teruja jumpa YB, saya teruja juga dapat jumpa peti ais yang viral ni kan. Daripada tadi hati tu rasa nak buka je peti ais ni, tapi takut nak buka, takut tiba-tiba ada timer bom ke meletup kan. Tapi inilah salah buka. Tapi inilah konti yang memang kalau YB nak tahu, peti ais ni memang salah satu prop YB yang paling dikenali dalam dunia maya ni, internet ni. Memang prop ni lah yang orang nanti-nantikan apa ada dalam peti ais ni. YB, soalan pertama YB, saya nak minta YB kongsikan lah bersama pendengar podcast Duduk Sembang lah sedikit latar belakang YB daripada segi pendidikan dan bagaimana mula terlibat perjalanan hidup, bagaimana mula terlibat dalam dunia politik ni dalam masa 2-3 minit untuk ringkas orang mengenali YB Helmi di sebalik tabir. Ya, okey, terima kasih Saudara Syah datang ke Jeprun Duyung hari ini bersama-sama untuk kita sembang santai dalam podcast yang Duduk Sembang yang dah ke siri ketiga. Musim ketiga. Musim ketiga dah. Tahniah kerana istiqamah dalam usaha yang dibuat. Okey, secara umumnya semua orang dah tahulah saya memang berasal daripada Duyung. Pendidikan saya sekolah rendah di Sekolah Alai, pergi Cina, kemudian Melaka High School, Sekolah Teknik Melaka Tengah. Saya berdiploma di UiTM Arau, degree di UiTM Shah Alam. Kemudian saya berkejaya berniaga sendiri daripada 2008 sampailah sekarang juga. Jadi secara umumnya 2013 saya terlibat secara lebih sikit lah berpolitik ni. Sebenarnya terlibat politik ni pada 1998 lagi. Habis-habis PM tu melibat dengan pemuda belia. Kemudian 2004 saya dah jadi naib ketua pemuda cawangan. 2013-2014 saya dah jadi ketua cawangan. Tapi ketika tu saya menguruskan orang di kawasan saya je lah. Cawangan saya lebih kurang 300 lebih ahli UMNO. Taman tak besar pun, 550 buah rumah. Sampailah 2018 bila mana UMNO dan Barisan Nasional kalah secara total. Ketika tu saya masih lagi tak ada tempat, tak pernah berada pun di bahagian. Kalau ada di bahagian pun bila program-program yang melibatkan ketua cawangan. Jadi bila UMNO dah kalah tu, kat luar ni masa tu kan keadaan macam gila kan. Huru-hara jugalah. Tapi bagaimana orang hentam UMNO ketika tu, orang hina UMNO seolah macam UMNO ni tak ada jasa. Orang kata UMNO ni macam semua orang berdosa. Orang buat UMNO ni seolah-olah macam lah UMNO ni lah punca segala-gala. Sedangkan apa isu yang berlaku tu mungkin melibatkan individu. Mungkin juga sebenarnya isu yang berlaku tu bukan kerana parti UMNO tu sendiri. Kat situ saya hati sakit bila hari-hari orang cerca UMNO, sebab kita dibesarkan dengan keluarga UMNO. Kita dibesarkan dengan orang kata hasil kerja UMNO. Sikit sebanyak sumbangan UMNO tu memang menjadi darah daging pada kita. Jadi ketika itulah saya baru menawarkan diri untuk bertanding jawatan Ketua Pemuda bahagian UMNO Kota Melaka. Dalam keadaan saya tidak ada asas di peringkat bahagian langsung, selain daripada jadi pengalaman di Ketua Cawangan jaga kampung je. Dan ketika pemilihan tu, pertandingan 3 penjuru, saya berkelebihan 2 undi. 2 undi? Menang itu 2 undi? 2 undi je. Oh iya ke? Ketua Pemuda tu. Okey. So masa tu lawan dengan siapa? Ada kawan-kawan juga lawan.
3 penjuru. 3 penjuru. Dan ketika UMNO kalah tu, Kota Melaka ketua mudanya tanding 3 penjuru. Oh, yelah. Saya bergerak aktif. Masa tu saya dah start bergerak aktif dalam politik sebagai pembangkang. Kerja saya memang balun ni lah setiap air. Tapi pada ketika tu YB, kenapa YB pilih UMNO sebagai wadah perjuangan? Yelah, kita tahulah pada waktu tu ramai yang melompat. Tiba-tiba yang jadi miskin, tiba-tiba yang selama ni kaya, tiba-tiba jadi miskin, ramai. Yang tiba-tiba melompat, tinggalkan UMNO pun ramai. Kenapa YB pilih UMNO untuk kekal setia pada waktu tu? Saya apa pun yang berlaku, saya percaya benda tu bukan silap UMNO. Ini ada silap orang yang menguruskan UMNO ketika tu. Sama ada silap tu disengajakan atau tak disengajakan, tu perkara kedua. Cuma silap tu telah berlaku. Kan? Dan UMNO ni tak bersalah. UMNO ni masih ada jasa dan budi yang harus kita pertahankan bersama. Jadi saya yakin dengan perjuangan UMNO. Dalam masa yang sama, saya bila kita dah bersama UMNO ni, kita tak pandang orang lain semua salah. Itu norm. Macam orang lain juga, dia dah bersama dengan parti tu sekian lama, dan dipandang kita semua salah. Jadi saya yakin dengan UMNO. Saya rasa UMNO ni boleh kembali lebih baik lagi. Pada waktu 2018 tu. Ya. UMNO pada hari ni dah 80 tahun dah YB. Ya. Satu perjalanan yang panjang, satu usia yang kalau kita manusia ni kita kata dah uzur lah kan. Tapi pada pandangan YB lah, memasuki usia UMNO 80 tahun, apakah kenangan jasa dan pengorbanan UMNO kepada rakyat negara, khususnya negeri Melaka ni juga? 80 tahun Banyak lah. UMNO. Kita 80 tahun ni kita boleh lihat kemajuan yang ada, macam-macam pembangunan yang ada. Yalah, orang boleh kata ada dari balik pembangunan ni ada hasil yang kutip secara tak langsung, untuk persepsi yang pelbagai yang timbul. Tapi hakikatnya kita sama-sama nikmati dan tak boleh nafikan apa yang ada pada hari ni adalah hasil UMNO tu sendiri. UMNO lah dia punya orang kata operator di sebalik pembinaan negara ni YB. Lagi apa yang YB rasa berkenaan dengan UMNO 80 tahun ni? Ya, dalam keadaan UMNO ni semakin tua. Macam orang juga, bila dia tua ni dalam keadaan takkan kita nak biarkan dia tua semenua. Sama ada kita bagi dia ubat supaya dia sihat balik, ataupun kita kena make upkan dia supaya dia nampak segar. Itu tanggungjawab kita sekarang ni sebagai ahli UMNO yang memegang jawatan dan kepimpinan untuk membuat balik UMNO tu kelihatan baru. Sama macam kita kan, bila orang tua kita akan ada dua isu. Bila orang tua umur 80 tahun ni, dia akan ada dua keadaan. Keadaan yang paling besar adalah keadaan dia sakit. Sakit tu ada pelbagai. Jadi bila sakit ni kena ada ubat. Ubat dia apa? Kenalah cari ubat. Kita cari penyakit kita. Penyakit kita apa? Pemimpin kita yang sombong. Ubat kita apa? Tukarlah pemimpin yang lebih merakyat. Kita ada penyakit apa yang pemimpin tak buat kerja, tukarlah pemimpin yang buat kerja. Penyakit kita apa? Penyakit kita struktur kita tak kemas. Kita kemaskanlah struktur kita. Itu dalam keadaan kita orang tua yang kita nak rawat sakit dia. Tapi dalam masa yang sama kita kena ingat 80 tahun ni satu usia yang tua. Dalam usia yang tua 80 tahun ni, kita dalam keadaan yang dia sihat macam mana pun dia tua. Dia akan mula membongkok, dia akan mula dalam keadaan yang tak selesa. Sebab apa? Faktor usia. Jadi bila ada faktor usia ni, selain kita dah bagi ubat dah penyakit dah tak ada. Macam mana kita nak nampakkan dia muda? Kita rebranding balik. Kalau dulu dia pakai seluar bokat lebar-lebar, pakaikan dia seluar ketat. Kalau dulu dia pakai baju lusuh, kembalikanlah pakai kemeja yang bergosok. Nampakkan walaupun dia usianya tua, pasti nampakkan dia muda. Kalau dulu dia bercakap dalam bahasa bangsawan, mungkin hari ini dia boleh cakap bahasa orang bawahan. Nampakkan balik dia muda. Jadi secara keseluruhan, walaupun dia yang satu usia orang tua, biarlah dia orang tua yang sihat tapi masih bergaya. Betul. Barulah UMNO tu kembali diterima. Betul. Jadi hari ini adalah tanggungjawab kepada kepimpinan. Pada usia 80 tahun, kita jangan cerita tentang kehebatan kita satu masa dulu. Kehebatan kita satu masa dulu adalah satu masa dulu. Jangan cerita sejarah lah. Jangan, tak salah ingatkan kenangan. Siapa tak nak ingat kenangan indah bersama. Tapi Betul. kita ada masa kita kena lupakan segala kenangan tu, sebab kita kena pulihkan diri kita daripada sakit-sakit yang ada. Dalam masa yang sama, kita kena ubah diri kita supaya kelihatan muda. Kalau macam mana orang nak suka orang tua? Bila kita dah sihat dan kelihatan muda, barulah orang datang kembali bersama kita. Ini yang harus sebenarnya kita bercerita masa hari sambutan 80 tahun. Bukan kita berretorik, bercerita sejarah dan marah orang kan melupakan kita. Betul. Betul. Tengok masa depan. Betul. Kita ni 80 tahun tau. Betul. Kalau kita datang berjalan dengan bongkok penuh penyakit, siapa nak datang pada kita? Betul. Betul. Jadi bawalah perubahan. Betul. Okay YB, kita kata tadi 2018 kita kalah buat pertama kalinya selepas 60 tahun memerintah. Apalah pendapat YB lah daripada pada waktu tu lah sebagai seorang daripada ahli biasa yang ada jawatan kecil dalam cawangan dan kemudian menawarkan diri sebagai ketua pemuda. YB rasa pada ketika tu apakah kesilapan UMNO yang paling besar, dan mungkin pada ketika ini masih lagi ada kesilapan UMNO yang pada view YB yang YB rasa kita perlu betulkan?
Satu selalu saya ulang percakapan adalah kita menafikan kekalahan kita tu adalah kerana kita. Kita selalu cakap orang kena tipu, kita selalu cakap pengundi dimomokkan dengan janji palsu, kita selalu cakap pengundi buat salah. Sedangkan hakikatnya kita yang salah. Kita kena ingat bila mana pengundi telah meletakkan keputusan dia tak pernah salah. Sebab itu keputusan yang dia buat. Dan kita kena hormati keputusan yang dia buat. Walaupun persepsi, naratif memainkan peranan pada waktu tu. Salah kita pasal kita tak betulkan persepsi. Betul. Faham. Salah kita kerana kita membiarkan naratif tu dia berluasa. Betul. Dia menerima apa yang dia terima. Dia menilai apa yang dia nilai. Dia pilih apa yang dia nak nilai. Dia nilailah benda tu. Dia terima benda tu. Dia terimalah penyudahannya benda tu. Jadi kita yang kena bagi dia. Supaya dia menilai daripada apa yang kita tawarkan. Supaya dia terima apa yang kita nak beri pada dia. Hari ni, kita salahkan dia. Orang kata dia kena tipu. Tak, dia tak kena tipu. Dia dah pilih nak baca tu. Itulah yang dia terima. PTPTN percuma apa semua, walaupun benda tu too good to be true, tapi mereka menerima kerana itu yang ditawarkan. Ya. Sebab dia yakin dan percaya dengan keputusan tu. Jadi sebenarnya kita janganlah asyik. Macam ni lah, sorry to say, kita cakap kita asyik menyalahkan orang percaya macam PTPTN tu semua. Sedangkan kita pun tak menawarkan sesuatu yang berbeza yang lebih meyakinkan orang. Betul. Kita tahu ni PTPTN percuma ni tak logik. Tapi kenapa masih orang percaya? Bodoh sangat kan rakyat Malaysia sampai nak percaya benda-benda begitu. Tapi hari ni tak berapa orang pun yang bising pasal PTPTN tak percuma ni pun. Sebab apa, dia tahu benda tu memang tak susah nak dibuat. Tapi waktu itu kita di peringkat kerajaan, apa yang kita tawarkan? Apa yang kita nak usahakan kepada mereka sebagai counter offer. Kita ada bagilah pada waktu tu, tapi tak menyeluruh lah kita punya medium maklumat kita pada waktu tu. Kita ni terlalu dalam complacent, dalam suasana selesa. Kita bahagia dengan keadaan kita pada hari Kita bahagia. Kita pula tak pandai jadi pembangkang. 60 tahun hidup memerintah waktu tu. Sebelum tumbangnya 2018 tu lah. Tapi baby, dalam untuk pendengar podcast Duduk Sembang ni lah, mungkin YB boleh kongsikan dengan kami lah, jika diberi peluang lah YB untuk membetulkan satu perkara dalam UMNO hari ini. Apakah perkara pertama yang YB nak betulkan? Khusus untuk pendengar podcast Duduk Sembang. Satu perkara, kalau YB kena ada peluang nak buat, YB nak buat ni dulu. Kalau kata hari ni saya nak buat apa, dah tak ada buat apa dah. Tak ada sebab apa saya berada di sini. Dalam UMNO, Ya, sebab kita dah yakin dengan pimpinan Presiden sekarang ni, semua benda yang boleh dibuat, yang sesuai dibuat, dah dibuat dah pun. Seiring dengan keadaan semasa. Bukanlah kata nak sesempurna ke apa kan, tapi apa yang boleh dibuat dah dibuat dah pun. Telah dilakukan. Hari ni kita lihat Presiden amat terbuka. Betul. Walaupun sekadar maklumat tu disampaikan dalam bentuk cakap-cakap saja, beliau memikirkan, ambil terima pandangan dan memberi peluang benda itu dilaksanakan. Jadi saya ingat dah tak ada apa lagi lah kita nak ubahkan. Kita terima je apa yang ada ni, cuma kita sesuaikan dari semasa ke semasa. Kita jangan terlalu terikat macam dulu. Kita berpegang pada satu perkara tu sampai ke mati kita buat benda yang sama. Hari ni mungkin kita kena, lepas 2 tahun kena ubah, lepas 3 tahun kena ubah pasal keadaan dah tak sama. Politik ni laju lah baby. Sekarang politik ni laju. Tapi kita yang lambat. Kita yang lambat. Itu realiti yang perit, tapi itulah realiti yang perlu kita terima baby. Kita boleh tengok trend politik di Indonesia, kita boleh tengok sekarang yang di India apa yang berlaku. Betul. Siapa sangka tu saya punya orang kata idola tu. Kita memang tengok cerita dia Vijay tu kan. Siapa sangka, dan langkah pertama yang dia buat adalah menutup 717 kedai arak di sekitar kompang tu. Dia menarik pengundi asas orang tau. Betul. Di parti baru pengundi asas yang dah ada 70 tahun punya pengundi, 80 tahun punya pengundi, dia boleh ubah benda tu. Betul. Bermakna tidak ada yang kekal setia selama-lamanya. Tak ada. Siapa yang menawarkan pembaharuan, siapa yang menawarkan kehidupan, siapa yang menawarkan sesuatu yang lebih sedap didengar, itulah akan jadi pilihan. Itulah yang rakyat pilih. Rakyat dah tak kisah dah lain-lain apa benda pun rakyat nak pilih. Dah tak ada cerita setia lah. Dulu orang kata dia setia, mungkin silap satu dia kenangkan 9 baik yang ada. Tapi hari ini kerana silap satu, 9 baik yang ada dilupa. Orang memandang masa depan. Tak salah kita pilih dalam podcast Duduk Sembang kali ini bersama dengan YB Helmi ni. Ayat dia semua ayat-ayat padu, boleh jadi punchline tu. Okay, so untuk pendengar podcast Duduk Sembang, kita mungkinlah nak tanya YB. Saya dapat soalan daripada kawan-kawan ni lah. Nak tanyalah YB, Melaka ni pilihan raya negeri just around the corner kan. So apakah YB punya harapan ataupun apakah YB punya jangkaan untuk penentu momentum politik ni lah?
pandangan, jangkaan dan bacaan YB dengan piaraan Melaka ni? Yang bila-bila masa boleh. Ya. Dah cukup dah? Tempoh haul dah cukup dah? Dah, dia bulan 12 ni habis lah, automatik. Automatik terbubar? Terbubar 2 bulan 12. This mean 2 bulan ada tambahan, bulan 2? Bulan 2 itu maksimum yang boleh pergi. Itu maksimum. Oh, bukan bulan 10, bulan Kan. 12. Oh, bulan 12. So, dalam pusingan terakhir ni YB, apakah pandangan YB, harapan YB, jangkaan YB? Ya, kita seperti sebelah maklum, di Melaka adalah kerajaan Barisan Nasional pada awalnya. Kemudian dia berubah menjadi kerajaan perpaduan mengikut aspirasi kerajaan persekutuan. Mereka yang datang mencabar sebagai lawan, datang dengan janji, datang dengan persepsi. Tapi hari ini kami di sini dinilai berdasarkan bukti dan kerja yang dihasilkan selama ni. Dia akan ada 2 padang yang berbeza. Seorang yang akan datang ni, dia akan tawarkan janji. Dia akan tawarkan persepsi, dia akan tawarkan sebagai cerita, tapi belum tentu lagi ada bukti yang nyata. Tapi hari ini kami tak payah nak bercerita. Kami hanya zahirkan bukti yang telah dilaksanakan dalam tempoh 4 tahun terakhir ni. Nilailah sendiri apa yang telah dilaksanakan, tengoklah sendiri apa yang telah diusahakan, berkata benar tentang nikmat yang telah dinikmati bersama. InsyaAllah, saya yakin dan percaya rakyat Melaka mampu menilai. Rakyat Melaka tidak mudah percaya dengan kata-kata manis dan janji semata-mata, tetapi akan lihat daripada hasil kerja apa yang telah dilaksana. Jadi, di kesempatan ni, saya pastinya nak berkempen. Apa yang telah dilaksanakan ni, umpama macam 4 tahun lepas ni kami tanam benih. Tanam benih, biji benih, daripada dun duyung tukang siram, daripada dun kesidang tukang baja, daripada dun teluk emas tukang buang daun busuk. Yang Amat Berhormat Ketua Menteri memandang semua pokok-pokok ni tumbuh dengan subur. Kalau pokok ni rosak nak betulkan macam mana, dan sekarang semua pokok-pokok ni sedang ranum nak berbuah. Jadi izinkan kami sambungkan kerja untuk petik buah-buah yang ranum ni dan kita makan bersama. Hasilnya kat mana buah-buah yang tu? Dalam pelaburan. Pelaburan sekarang ni tinggal kita nak harvest. Kita dah laksanakan, pelabur telah mula masuk, telah membina infrastruktur, tinggal nak mula beroperasi. Begitu juga modal insan kita memperkasakan TVET. Kita dah memperkasakan anak-anak muda kita. Sekarang ni anak-anak muda kita nak keluar dari TVET, nak masuk industri-industri kita dengan gaji yang setimpal dan setara keadaan ekonomi semasa. Kita nak harvest benda tu. Ekonomi pelancongan kita telah mulakan secara besar-besaran. Hari ini Melaka terkenal di seluruh antero dunia. Antara tempat menjadi pilihan. 2 tahun berturut-turut pelancong datang ke Melaka lebih daripada 15 juta orang. 2 tahun berturut-turut? Ya. 15 juta? Lebih daripada 15 juta. Kalau seorang belanja RM10, dah ada 150 juta duit yang dibelanjakan di bumi Melaka. Kalau seorang RM10, kalau RM100, boleh kira sini berapa duit yang telah masuk ke dalam negeri Melaka yang ke poket orang Melaka yang berniaga. Tapi macam kita cakap tadi lah, Babi, saya divert sikit soalan tu bukan untuk challenge ke apalah, untuk cerita reality lah YB. Saya sebagai outsiders lah kan. Tapi YB kata, YB kita datang dengan bukti-bukti apa yang telah kita buat. Satu pihak lagi challenge dengan janji-janji yang kita tak tahu kesahihan dia. Ini serupa circle ni apa yang 2018 dulu tu. Macam mana kita nak manage tu YB? Untuk membuktikan yang benda tu sebenarnya yang dijanji ni tak boleh ataupun dia macam ni lah saya faham soalan ni. Kita pun masih menanti kat janji apa yang dia nak tawarkan. Janji apa yang dia nak ditawarkan yang kami tak buat lagi. Faham. Sekarang dah mulalah tentang syiar Islam. Menegakkan syiar Islam di bumi Melaka. Yalah. Kat mana syiar Islam pula di zaman kami? Apa yang kami tak buat untuk Islam di bumi Melaka ni? Banyak benda kita dah mulakan, mungkin tak secara meluas, tak sekata, tetapi usaha itu telah bermula. Suka saya ulangkan satu perkara ni, yang mana macam contoh pengurusan jenazah secara percuma. Pengurusan jenazah secara percuma dilakukan oleh sesebuah masjid ni biasa. Ada masjid yang besar-besar ni pengurusan jenazah dia percuma. Itu biasa untuk anak karya. Tapi di Duyung kita ada 4 buah masjid. 4 buah masjid kita menguruskan pengurusan jenazah secara percuma untuk keseluruh anak karya. Bermakna apa? Orang Duyung ni kalau meninggal ni percuma. Bukan satu masjid, tapi ke semua masjid kita buat benda yang sama. Di dalam Dun, dekat Melaka ni satu je Dun yang buat. Di dalam Malaysia, Dun Duyung saja yang buat. Tak kisahlah kau seram di Mekah, percuma. Kau tak kisahlah kau seram di Mekah ke, tak kisahlah kau seram di Madinah ke. Ini Melaka yang tak seram di apa-apa, Duyung tak seram di apa-apa pun kita dah laksana. Itu antara contoh. Islam ni bukan tentang agama bersembahyang setiap waktu saja, tetapi bagaimana kita menyebarkan syiar, memudahkan masyarakat, memperkayakan Islam sebagai tunggak perpaduan. Itu yang kita usahakan. 4 masjid kita telah mula ada income sendiri, mulai berniaga. Kita bukan mengharapkan lagi sumbangan lagi. Tapi realitinya media memainkan peranan Baby. Yalah. Media memainkan peranan. Pasal suka tak suka Baby, kebenaran yang tidak terancang, fitnah tu mesti boleh menang. Fitnah yang terancang boleh mengalahkan kebenaran tak tersusun.
Kan kita dah tak kita orang biar kita biar orang fitnah kita, tapi kita tak ready untuk jawab. Biarlah dia fitnah kita, biarlah Kita dah pernah dihukum pun kerana membiarkan realiti itu tidak disusun. Betul. Jadi belajar. Betul. 6 tahun takkan tak belajar, 8 tahun takkan tak rasa seksanya bagaimana, takkan tak ada masa untuk kita perbaiki kembali. Kalau kita tak boleh buat secara besar-besaran, kita mula kecil-kecil. Dari kecil-kecil pun kita akan besar. Kalau tak dapat penuh, dapat separuh. Kalau tak dapat separuh, dapat suku. Tapi dapat suku yang sempurna akan menggegarkan 3 suku lagi yang tak apa-apa. Bagi rasa insya-Allah Melaka kita dapat pertahankan insya-Allah. InsyaAllah saya yakin di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka, Pengurusi Pembangunan UMNO Negeri Melaka, Datuk Seri Utama Abdul Rauf, saya yakin visi dan misi beliau jelas. Apa yang dibuat hari ini bukan untuk hari ini semata-mata, tetapi untuk 10 tahun akan datang, 15 tahun akan datang, sesuatu yang untuk diwarisi. Saya yakin dalam pilihan akan datang ni UMNO dan Barisan Nasional masih menjadi kerajaan dan akan dapat meneruskan apa usaha yang telah dilaksanakan. YB, okey, 80 tahun UMNO ni YB. Apa harapan YB? Harapan YB buat UMNO di masa hadapan. Kita doakan UMNO ni kekal relevan lah sampai bila-bila. Tapi menjelang hari 80 tahun ni, memang tajuk kita pun khususnya berkenaan hari UMNO, apa yang YB harapkan untuk UMNO di masa hadapan? 80 tahun adalah sekadar angka. Bila kita melihat sebagai usia, kita akan rasa di itu tua. Takut. Kan? Tapi yang penting saya cemas pula UMNO 80 tahun. UMNO kena kekal muda, sebab untuk mendepani cabaran yang akan datang ni perlukan sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeza. Jadi yang penting UMNO kena kekal muda dalam mendepani politik semasa. Dalam mendepani politik semasa. Okeylah, kita pun tahulah YB sibuk dengan program, dan kebetulan pula Pilihan Raya Negeri memang dah tak lama. Kita mungkinlah boleh kita ambil last soalan lah untuk YB sebelum kita melabuhkan tirai bagi episod yang ketiga ni. Satu soalan YB, akhir sekali lah YB. Selepas 80 tahun perjuangan, selepas 80 tahun UMNO, apakah YB sebab rakyat masih perlu memberi keyakinan, masih perlu memberi ruang, masih perlu membagi peluang kepada UMNO YB? YB tolonglah pujuk rakyat-rakyat di luar tu supaya mereka memberikan peluang. YB ni orang kata figura yang memang orang hormat, memang orang segan kan. Mungkin ayat YB ni boleh membantu kawasan sekitar ataupun membantu Melaka ni sendiri YB. 80 tahun usia, pasti ada berlaku silap dan salah. Tapi dalam silap dan salah pasti ada kebaikan yang harus kita raikan. Dan kita pun dah rasa juga dalam keadaan yang berbeza bila mana UMNO bukan menjadi pilihan. UMNO sedar pada hari ini banyak perubahan harus dilakukan dan telah mula berubah pun. UMNO sedar banyak hari ini perlu diperbaiki dan kita telah mula perbaiki pun. UMNO sedar kita banyak yang perlu diusahakan dan kita telah berusaha kembali. Jadi saya yakin dia percaya kalau kombinasi kesedaran, usaha yang dia dibuat ni mampu mengubah UMNO dalam landscape politik semasa. Jadi minta bagi kami peluang, generasi muda ini yang ada, untuk teruskan perjuangan. Saya tak nafikan sumbangan yang lepas, saya tak nafikan apa yang telah diusahakan yang lepas. Cuma kesinambungan hari ini bagilah kami peluang pada golongan-golongan muda untuk membawa satu suara dalam konteks yang berbeza. InsyaAllah kami takkan kecewakan anda semua. Okey, saya rasa itu saja buat episod ketiga dalam musim ketiga podcast Duduk Sembang kali ini bersama dengan YB Helmi. Kita buat short and sharp. Saya juga mengucapkanlah mewakili tim produksi, saya ucapkan terima kasih banyak YB sudi menerima kunjungan kami dalam kekangan masa tu. Inilah sisi YB Helmi yang tak semua orang ada kan. Walaupun sibuk macam mana pun, dia bagi juga ruang untuk kita demi memenuhi kehendak kawan-kawan, memenuhi kehendak rakyat, memenuhi kehendak rakyat setempat. Terima kasih banyak-banyak YB. So buat pendengar podcast Duduk Sembang, jangan lupa follow, like dan share. Jangan lupa juga saksikan podcast kali ini, musim kali ini, episod kali ini bersama dengan YB Helmi. Kami doakan tim produksi podcast Duduk Sembang, mendoakan YB terus sukses, diberikan kesihatan, dipermudahkan segala urusan, seterusnya berjayalah dunia akhirat insya-Allah. Terima kasih YB. Ada rezeki kita jumpa lagi. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.